Di sebalik pinggan ada BKKM. Di sebalik pinggan keselamatan makanan, tanggung jawab bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sihat sejahtera. Kembali lagi kita dalam podcast Di Sebalik Pinggan. Di sebalik pinggan ada apa? Ada BKKM Melaka. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, para penonton setia podcast Di Sebalik Pinggan untuk episod kali ini. Episod yang ke-6. Tuan-tuan dan puan-puan akan bersama-sama dengan saya, Razik Rosli, dan juga sahabat saya pada hari ini, Puan Syakina binti Abu Bakar. yang mana pada hari ini kami akan membincangkan dan menyampaikan berkenaan dengan satu topik yang semakin lama semakin ramai yang tanya, semakin ramai yang nak tahu, iaitu berkenaan dengan penyenaraian makanan sediaan di rumah ataupun home based food. Okey, baik. Jadi sebelum kita nak bercerita dengan lebih lanjut lagi mengenai home based ni, sebelum tu puan, sebab apa kita yang kena hari ni? Kami adalah pegawai teknologi makanan di unit industri di bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. So, peranan kita adalah untuk memberi khidmat nasihat dan bimbingan kepada semua usahawan dan juga serta menguruskan semua aktiviti pensijilan program jaminan keselamatan makanan ataupun dikenali sebagai PJKM, dan pensijilan lain khususnya untuk kilang-kilang makanan, termasuklah penyenaraian makanan sediaan di rumah untuk pengusaha home base. Jadi sebab itulah orang kata tak salah orang lah, sebab tu kita yang kena hari ni. Okay, jadi kalau kita nak teruskan berkenaan dengan home base ni, kita cerita sedikit lah buat yang tak tahu ataupun yang tak pernah dengar, yang memang orang kata dah tahu tapi lupa. Jadi kita maklumkan sedikit mengenai home base ini, iaitu penyenaraian makanan sediaan di rumah ataupun home based food ni diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Program Keselamatan dan Kualiti Makanan. Yang mana sijil ni kita dah keluarkan bermula sejak tahun 2021 puan. Ya, dia betul. ada cerita dia sebenarnya kan? Ya, betul. Jadi cerita dia sebab apa tu? Okey, sijil ni bermula pada tahun 2021 disebabkan oleh kejadian keracunan makanan disebabkan oleh puding agar-agar buih lah. So, inisiatif kerajaan di bawah KKM untuk membuat pemantauan ke atas pengusaha makanan sediaan di rumah. Jadi disebabkan itulah kita telah perkenalkanlah satu sijil, iaitu sijil home based food. Dan sijil ni sebenarnya diberikan secara percuma kepada pengusaha-pengusaha yang sediakan makanan di rumah dan dijual untuk orang awam. Dan juga kalau berdasarkan data untuk negeri Melaka sendiri, setakat ini kita telah senaraikan seramai 68 orang pengusaha, betul? Ya, betul. Bermula dari 2021. Dan yang setakat ini yang masih aktif ada lebih kurang 48 orang. Jadi kalau kita tengok trend setiap tahun sebenarnya untuk sijil home base ni sebenarnya makin lama makin meningkat. Ya. Makin lama makin ramai yang memohon. Jadi macam mana kalau puan nak ceritakan sebab apa dia makin lama makin meningkat tu? Okey, kalau kita lihat trend saban tahun, semakin lama semakin ramai usahawan home base yang ada. Sama ada yang buat sepenuh masa, ada yang buat di waktu lapang, macam-macam jenis perniagaan yang ada termasuk vendor RM3. Contohnya lah, sekarang ni pun kalau kita lihat daripada kalangan pengguna itu sendiri, dah ada kesedaran nak bertanya dengan penjual sama ada produk yang dijual ada sijil KKM ke tak. So, ini menunjukkan kesedaran daripada pihak pengguna lah tentang pensijilan di bawah kita termasuk home based food. Okey, selain tu terdapat program bekal di mana pihak kerajaan pun telah mewajibkan mana-mana pembekal yang hendak menyediakan perkhidmatan makanan ke jabatan kerajaan perlu ada sijil daripada KKM. Sijil home base adalah termasuk salah satu daripadanya. Jadi, setiap pengusaha semakin cakna tentang kepentingan sijil ini di samping keperluan untuk menjaga keselamatan makanan yang dihasilkan. Betul tu. Jadi sejak adanya program bekal ni, kita tengok makin lama makin ramai yang datang nak mohon. Tapi masih ada juga yang masih tak tahulah macam mana cara nak mohon. Jadi kita kongsikanlah di sini macam mana cara nak mohon.
untuk permohonan home base kita masih gunakan borang manual. Ya. Jadi borang itu dah dilengkapkan boleh hantar kepada pejabat kesihatan daerah ataupun jabatan kesihatan negeri yang terdekat lah. Macam kita kat Melaka ni kita ada 3 daerah. Melaka Tengah, Alor Gajah dan juga Jasin, dan juga Jabatan Kesihatan Negeri yang ada di bangunan Kota Cemerlang Aikro. Jadi untuk proses permohonan, untuk yang tak tahu, permohonan home base ni dia sama je macam syarat-syarat untuk orang yang berniaga dekat luar, berniaga makanan, yang mana 3 syarat penting lah, iaitu berkenaan dengan latihan pengendali makanan, suntikan anti-typhoid dan juga pendaftaran dalam sistem FOSIM. Tapi untuk home base ni, bila mana nak daftar dalam sistem FOSIM, pastikan tuan-puan mendaftar sebagai P3 kan? Ya, Makanan betul. yang disediakan untuk jualan. Ya, betul. Jadi P3 di bawah subkategori perusahaan makanan di rumah home base. Okey, selepas dah buat 3 benda wajib ni, untuk dokumen permohonan ada perlu sertakan salinan IC, SSM kalau ada kan, yang mana ada SSM. Macam kat Melaka ni pun kalau ada yang berdaftar bawa PBT boleh sertakan lesen majlis, gambar dapur kan, gambar dapur yang mana dia masak tu, dan juga label produk. Lah. Jadi 5 benda ni lah. Tapi kan, walaupun kita nampak benda ni macam senang, macam mudah hantar dokumen dan sebagainya, tapi masih ada kan kalau kita pergi rumah kan, ramai yang dia cakap sebab apa tak nak mohon, takut KKM datang. Ya. Bila takut tu, sebab apa dia takut tu, mungkin dia tak tahulah apa benda yang dia takutnya. Jadi apa yang puan boleh cakap lah, kita sebenarnya kita datang, kita nak tengok apa sebenarnya? Okey, selepas semua barang dah hantar, kita dah terima semua lengkap, kita akan pergi untuk verifikasi. Verifikasi ni adalah satu proses di mana kita nak tengok daripada gambar yang dihantar tu dengan maklumat yang dihantar ada sama ke tak. Okey, semasa proses verifikasi tu, kita akan tengoklah keadaan dari segi kebersihan dan keselamatan makanan yang dihasilkan oleh pengusaha tu. Dan kita tak adalah pergi untuk menghukum. So maksudnya dekat sini tak ada, kalau kata dia tak mematuhi, kita tak adalah apa compound ke apa. Kita datang nak bimbing je kan, kita bagi khidmat nasihat je. Jadi itu antaranya. Jadi benda-benda lain yang kita tengok kan, contoh cara penyimpanan kan, kita tengok kalau dia masak makanan yang berisiko tinggi, jadi sama ada dia punya peti sejuk tu dia simpan berasingan kan, antara bahan mentah dan juga yang dah siap masak, ya sama ada penuh ke tidak kan peti sejuk tu. Dan juga kalau contoh selain itu, kita nasihatkan dari segi sinki cuci tangan, perlu ada kelengkapan-kelengkapan ni lah. Kena ada sabun. Betul. Kena ada stiker cuci tangan. Dekat tu sabun, biasa sabun cecair, jangan guna sabun buku pula. Sebab tak apa? sesuai. Sebab apa tak boleh? Sebab bila sabun buku ni kita guna, kan kuman yang ada dekat tangan kita tu akan melekat pada sabun, nanti orang lain guna akan melekat pada tangan dia pula. Betul lah. Dia sebenarnya sama juga kan, macam mana yang kita nak makan orang lain jual. Jadi macam itulah kita patutnya sediakan untuk orang awam walaupun kita buat kat rumah. Kan? Itu dari segi rumah, keadaan rumah dan sebagainya. Kalau contoh macam label kan, label pembungkusan, kita tak adalah sampai tahap yang perlu ada segalanya. Kita hanya perlu ada 5 perkara tu kan Puan? Ya, betul. Okey, untuk pelabelan syarat penting ada 5 benda lah. 1, nama sebutan sebenar dia. So maksudnya kalau dia buat mi, mesti nama dia mi lah. Kalau dia buat kata nasi lemak, nama dia adalah nasi lemak, macam tu. Okey, selepas nama sebutan sebenar, kita akan tengok yang kedua adalah dari segi ramuan. Ramuan ni apa yang bahan yang digunakan untuk dimasak tu. So dia kena senaraikan semua ramuan tu daripada yang paling banyak digunakan sehingga yang paling sedikit. Okey, yang ketiga adalah maklumat pengusaha. Maklumat pengusaha ni termasuk nama, lepas tu dia punya alamat, nombor telefon. So 3 perkara penting tu. Okey, yang keempat adalah dia punya tarikh luput ataupun expired date, ataupun dia boleh letak tarikh bila dia masak benda tu. Kalau bagi makanan yang produk ready to eat, dia letaklah tarikh hari ni. Contoh dia hari ni 31 hari bulan 7. So dia masak, siap masak pukul berapa? Kalau kata pukul 8, so dia akan tulis itu pukul 8 pagi. Supaya orang yang membeli nanti dia akan tahu. Okey, benda tu adalah benda yang penting lah. Akhir adalah dari segi berat. Okey, berat. Maksudnya dekat sini kalau contoh dia buat nasi lemak, dalam bungkusan tu berapa berat dia? Contoh dia 250 gram.
Okey, bagi produk-produk yang frozen ke ataupun kuih ke, mungkin dia boleh letak satu bungkus 5 biji ataupun 10 biji, bergantung kepada berapa yang kuantiti yang ada dalam packaging je lah. Jadi- Itu 5 benda penting lah yang Jadi perlu sebenarnya ada. tak adalah macam sampai tahap yang perlu label cantik-cantik pun tak adalah. Dia sebenarnya kadang kita label setakat yang kita type dalam kertas, setakat ada 5 itu pun dah cukup kan, tak perlu nak hantar design. Yang itu adalah kelebihan lah untuk mereka kan, kalau mereka nak jual, nak tarik pembeli lah. Tapi pun kalau kita tengoklah dari segi label ni, sebenarnya kalau dia dah patuh dengan apa yang ada pada label, dia dah Ya. mudah dah juga kan. Ya, betul-betul. Nak kembangkan lagi perniagaan, mungkinlah kalau nak jual dekat mana-mana pasar raya kan, kalau boleh dipertimbangkan untuk dijual. Jadi sebab kalau kita tengok pun sebenarnya kita ada juga usahawan yang daripada home base dia dah berjaya, dia dah ada sijil Ya, mesti. betul. Kan, betul Dia kan? dah ada bengkel. Dah ada Maksudnya bengkel. sebab untuk pensijilan home base ni, daripada rumah, bila dia bertukar ke arah bengkel, dia dah masuk pensijilan lain. Iaitu mesti. Jadi mana-mana lah kan, kalau kita dah, selepas kita dah ceritakan mengenai home base ni, mana-mana yang berminat, yang memang nak tahu lagi pasal home base ni, jangan segan-segan, jangan malu-malu. Boleh pergi kat kita punya pejabat kesihatan daerah, berjumpa dengan siapa? Pegawai teknologi makanan. Sebab di setiap pejabat kesihatan ataupun di jabatan kesihatan, kita ada pegawai teknologi makanan yang memang tugas dia untuk membimbing tuan-puan lah. Dan kita bimbing pun percuma kan? Dia secara Tak percuma. ada bayaran lah. Jadi jangan malu, jangan segan. Boleh dapatkan nasihat daripada pegawai teknologi makanan di pejabat kesihatan daerah. Dan juga kalau yang mana berdekatan lah dengan kita kat Melaka ni di iCrow, bolehlah hadir ke pejabat kita bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka di bangunan Kota Cemerlang. Kat situlah boleh berjumpa sama ada dengan Puan Syakinah ataupun saya sendirilah, ataupun pegawai-pegawai yang lain yang ada yang boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, di kesempatan ini juga kita nak war-warkanlah kepada semua warga Melaka ke yang duduk kat luar Melaka, semua orang awam lah kat Malaysia ni, kita akan adakan satu program sempena dengan sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia Peringkat Kebangsaan di Melaka, iaitu program Apron Walk. Apron Walk ni dia julung-julung kali buat kat Melaka. Betul. Jadi kita nak jemputlah ramai-ramai untuk sertai. Pendaftaran dah tutup, dah penuh. Tapi untuk kita memeriahkan. Memeriahkan Jadi kita punya Apron Walk tu dekat mana? Lah. Kita akan buat Di Bandar Hilir, memorial kan? Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir pada 15 Ogos. Ya, betul. Hari Sabtu. Dan pada hari itu kita ada macam-macam aktiviti. Kita ada pertandingan mewarna untuk Kita ada kanak-kanak. pameran. Kita ada jualan food truck juga. Ya. Jadi yang mana yang berkelapangan pada hari itu, silakan kita jumpa dekat sana ramai-ramai, kita meriahkan Apron Walk Kebangsaan 2026. Okeylah, kepada semua pengusaha makanan yang berada kat luar tu, pengusaha makanan sediaan di rumah. So bagi yang semua nak mohon, jangan malu-malu, jangan segan-segan mohon dengan kita dan dapatkan khidmat nasihat secara percuma di Jabatan Kesihatan Negeri terdekat ataupun Pejabat Kesihatan Daerah yang terdekat. Dan kita nak tutuplah episod kita pada kali ini. Jangan lupa like, share segala media sosial rasmi BKKM Melaka. Saya Raziq Rosli. Dan saya Nasyakinah binti Abu Bakar. Ingat, di sebalik sepinggan hidangan, jagalah keselamatan makanan. Semoga kita berjumpa di episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.